kompilasi lawak sepatu reunion. Let's go. Takkan sampai bila-bila kita duduk rumah anak yatim ni. Dah ada orang nak ambil kita ni pun dah kira bersyukur dah ni, Dik. Betul. Tapi kenapa kita nak kena pisah kan? Kenapa kita tak boleh pergi sekali? Mestilah kau dengan keluarga yang baru, abang pun dengan keluarga yang baru. Kalau kita bersama, kita masih lagi dipanggil keluarga bahagia. Tapi kenapa dia nak asing-asingkan bang? Kalau tak boleh rumah tu sebelah-sebelah aja. Tak boleh, Dik. Kita jaga diri baik-baik. Tahu? Itu masalah tu, saya tak boleh jaga diri saya. Dik, muka macam adik ni memang selalu kena ragging tau. Dik, Abang tahu kan otak saya hanyalah sebesar otak buah unta. Sebesar kita unta. terbesar kat dunia pun nanti insyaAllah kita jumpa kat akhirat lah. Betul. Aiman Betul. kan, nama Aiman kan? Aiman. Saya ikut pakcik ya. Aiman tak kisah, tak nak. Pakcik, Aha. pakcik tengok-tengokkan dia. Ya, ya, ya. Ini istimewa sikit, pakcik. Betul, pakcik. Dia kalau kat rumah selalu tidur berdiri. Oh iya ke? Adik. Syuhar. Ini bakal ayah angkat saya. Ya. Kena macam sama hong. Pakcik ni kaki minum ke? Kenapa? Pak rambut pakcik memang macam Tak, pakcik memang nampak macam ni. Jangan. Kalau macam nak minum pun saya ajak awak. Kita sama-sama minum. pakcik saya boleh bangun. Oh, boleh. Nak tunjukkan mesra tu. Mesra. Kasut. Tak nak, semua tak nak. Aiman nak apa? Saya nak Mustang. Gila. Oh, ini Nak ayah Mustang. Aiman. Anggap macam ayah betul. Saya panggil angkat boleh? Angkat je. Aiman.